badan weh. Tapi once keluar je kat sini, Masya Allah, subhanallah, hilang terus sakit badan. Sunrise aku rasa sebelah sana, tapi reflect dekat view ni bawah. Dan jom kita tunjuk korang kat balcony yang lagi satu. Okay guys, sekarang kita orang ni stay dekat Obertron, macam Megatron kan. Belah sini cantik guys view dia. Dapat digambarkan di dalam kamera view yang sebenar. Alhamdulillah. Korang kena datang. Aku saja kampung ni. Tapi nak drive dia, bismillah. Masya Allah, orang belakang. Orang belakang tidur. As usual. Nak hilangkan takut dia. Dia ada support. Oh, kat sini korang boleh nampak landasan kereta api. Semalam malam tak dapat nak tunjuk view. Masya Allah, hari ni nice. Kalau tak drive pun korang boleh sampai sini sebab sini ada train station. Public transport sini memang tip-top. Mana ceruk pun dia boleh sampai. Tram, train, bus semua. So what is your first impression? Europe country. Lagi satu Austria, dia memang tourist attraction. First impression, sampai sekarang impression, impressed. Hari ni nak pergi mana Syaz? Hari ni kita pergi Hallstatt jalan area sini. Sebab kita orang dah sampai dekat sini, so tak makan masa lah untuk pergi Hallstatt tu. Dia macam bawah sikit daripada Hallstatt, Obertron ni. Muka tak basuh. Aku bangun-bangun tu terus tekam dekat pintu balkoni. Sekejap lagi kita nak jalan-jalan sikit kat bawah kot. Okay. Okay, Guten Morgen. Tapi tu bahasa Jerman. Tapi kat sini Austria memang diorang cakap bahasa Jerman. So, kita orang nak morning walk. Tengok apa ada dekat sekitar Obertron. Tangga ni lah kita orang buat lagi semalam. Aku angkat 3 lagi je. Saya rasa owner ni metal lah. Oh tak, dia orang celebrate Halloween. Halloween. Sokok dia ni. So malam tadi kita orang parking kat sini. Kereta kita bernomor lawa tu, reflection sunrise kat situ. $360 yang tak membosankan. Benda berpusing macam ni, macam ni pun still cantik. Mana tak tahu nak rakam yang mana. So enjoy the view. Aku ikut apa sebab mata nak tengok. Mata tak nak tengok skrin, nak tengok kat luar. Jernih air. Aku nak bawa korang pergi tengok tasik ni. Sumpah. Guys, what a life. Alhamdulillah. Wah, ni belum Hallstatt. Kat sana. Cantik daun-daun autumn. Budak ni, kita orang datang sini, dia ikut. Kita orang kat sana, dia sana. Kita orang sampai situ, dia situ. Ni kita orang jalan sini, dia datang lagi sini.
Air clearnya. Air di Tasik ni. Jom Mama ambil video. Pusing-pusing jatuh pula. Subhanallah, korang tengok belakang tu. Reflection of the sun. Hello. Guten Morgen. Cakap dengan Ausu je lah, berani. Yo, mempamerkan kecantikan dia. Ya Allah, kaji. Tengok ni, behind the scene, the struggle ni. Nak ambil gambar. Subhanallah, lawa betul kan. Ni yang lemah ni. Tapi apa-apa pun safety first safety first. Lawa. The main character sekarang, behind the scene. Okay. Tak sempat nak tanya. Tapi dah ada schedule. Dia ada schedule, tapi aku nak tanya berapa. Okay, jom kita balik. Kita kalau ni sangat kita naik boat je lah pergi Hallstatt. Okey tak? Naik boat pergi Hallstatt. Okey. Ni ha. Much later. Siap-siap. Okay, kita orang dah check out. Terus pergi check out tu terus telefon je lah. Punyalah takut Berapa dia charge? Kalau lambat aku tak tahulah. Kalau rumah tu bila dia tengok, bila lepas kita check out dia tengok kita tak ni, dia akan charge lagi 1 hari. Tapi tadi dia tak ada pun check bilik ke apa. Dia macam trust business lah macam tu. Okay, it's okay. Okay, macam tu je. Okay. Dah, thank you, goodbye. Tak ada lah macam okay wait nak check ke apa. Tak ada. Okay, kita tunggu lagi dalam setengah jam. Nak try naik boat, floating boat ke Hallstatt. Kita beli. So kita orang nak pergi naik boat, insyaAllah harap ada rezeki. Naik boat pergi Hallstatt. Pergi lake, Hallstatt lake. Welcome, come in. Thank you. So we are 4 people and 1 kid with stroller. Okay. You go one direction or back again? Back again. Back again. So it's 16 each person. Yeah. So this is 16. Yeah. Comel dia punya cash. You pay for 2. Ticket. Thank you. Bukit Paguh, mak dia cakap. Mak dia lagi kau. Mak saya kata Bukit Paguh kan ada kat belakang, buat apa nak tengok. Jangan main air. Jangan main air tau. Aku kat belakang gigi-gigi. Kalau Mak Huda tengok lah YouTube channel, cuaca berbeza, Tempat berbeza. orang berbeza. Kita naik boat ni, dia macam taxi boat lah. Taxi boat 16 euro untuk pergi balik. So kita orang pilih untuk pergi balik lah, return. Kita just park je kereta kat sini. Dia sebenarnya boleh naik bas juga, tapi aku macam tak pernah, malas lah nanti nak bersesat-sesat kan. Tak apalah, kita orang naik je boat balik sini. Lagipun timetable dia macam tak adalah jarak masa yang jauh sangat. So kita boleh balik sini by afternoon. Okay, so kita akan enjoy the view.
Tadi kita kat sana, situ. Sekarang kita dah sampai Thrift Station, Hosted Port Ridge, Navia, flat boating. Hai. Ikut kita lah kak. Lagi bosan. Ni lamanya itik tu. Itik, awak betul-betul itik yang memang itik. Thank you. Kenapa kita ke kiri? Kita nak ke mana? Kanan. Wow, souvenir. Nak try? Insert money, select your souvenir. Boleh pakai kad juga. 3 euro. 2 euro dengan 1 euro. 3 euro. Ni 3 euro. Tu 2 euro. Okey, pusing. Tu. Keluar dah. Hosted. Ada tulis hosted. Buat daripada Metal. Rose gold. Rose gold. Pinkish. Oh, Kak Ejan. Buat sikit je. Kerja keras. Ini hasil dia. Hosted. Wah, ada gunung. Dia ikut nasib ke? Gambar ni. Lepas ni pula. Ambil ni Yang ni 3 euro. Coin lah. Tak, awak masuk dulu duit. Sini 2 euro, sini 1 euro. Kau sekolah ke tak? Okay, baru pilih nak yang mana. Keluar. Oh. Cantik lah. Hosted store. Masuk ke Bank Comel. Honey House. Sekarang kita kat kedai sabun. Handmade punya sabun kan? Kiwi. Buat jadi souvenir. Banyak ni. Semua garam. Awak dia hias kedai-kedai kat sini. Very estetik. Garam. Ada garam tak masin ni? Tester. Apa dia? Campur dengan rempah. Campur rempah-rempah. Tiba dia ni. Koro-koro. Ni garam. Deodorant yalah. Crystal deodorant. Made by Pure Salt. Try. Ni semua sabun. Shampoo bar. Pickle soup. Tak ada bau sebab dia baru. Thank you. Lebih 10 euro. Okay. Dah tapi yang masuk mana-mana kedai. Sudah.
A few moments later. Inilah dia, dah jumpa dah. Ini buat betul daripada tadi. Lah cari. Tu ambil kan. Banyak sangat dia punya tu. Inilah yang selalu tengok dekat wallpaper Windows. Dia gambar tu aku pun nak juga. Dah sampai dah. Overtron Sea Cafe. Thank you. Thank you. For departure to hostel. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want to glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. When you look at me this way, I find it hard to not give in. Okay guys, sekarang kita orang dalam kereta daripada hostel tadi. Kita gerak lah, pun dah lewat. Kita nak pergi mana korang? Pergi Cape Road ke Cape Road. Cape Road.
strawberry. Wow. Strawberry Austria. Sangat sedap. Rasa macam mana tu? Tak manis sangat, tak masam sangat. Just nice. Crunchy. Very crunchy. Very demure. Demure. Dah lah kau ngaku. Alhamdulillah. Luri balak. Luri balak dah. Okey. Luri dia luri ketam. Alhamdulillah. Luri balak. Transformer. Transformer Mercedes 4. Smart. Driver maintain orang yang sama. Kau mana nak drive kona-kona macam ni lah. In 400 meters, turn left on the Jalan Lindenthal dia. Pass Kau Beschutstrasse. main lagi berbengkang-bengkok. Kita bagi yang pro drive. Okay. Turn left on the Lindenthal Pass So perjalanan Beschutstrasse. ni insyaAllah sejam lebih. Jadi sampai ke Prun, kita orang sambung balik. Continue on B166 for 21 kilometers. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want to glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. When you look at me this way, I find it hard to not give in. So the days became weeks, it felt just like the night before. You were slowly fading in my mind. When you left, I was so completely gone, but now I'm sure you were some of the best of things to find. Would you follow me to wonders? If you're everything that matters to me, makes me wonder why I can't get over. Getar tangan ni. Jap. Aku lupa yang aku set location tu viewpoint. ZMC viewpoint. So, ni lah kat atas ni viewpoint untuk tengok tasik ZMC daripada atas. As you guys can see, cewa. Itulah tasik ZMC. View daripada atas, subhanallah. Dengan background gunung. So sekarang kita nak kena bergerak ke bawah balik. Sebelum hari gerak, hari gelap, jalan pun susah. Mohlah kita lembu tu pun tak habis lagi makan. Dia orang dating dekat depan ni je. Lepas tu balik rumah kan. Sehidup semati.
Kita orang dah sampai dekat kat Kapru ni. So nak check in. Dia kat sini. Hai. Thank you. Okay. For 1 second. You want the name? I need name, please. Yes. Like in birthday. So you get the summer card from us because we offer the summer card usually from May until October. It's always a little bit different, I think. This is then all for free for you with the summer card, and this is then all discounted. ECC, all the blue numbers are the free ones, with also the opening times here, the address, and phone number and the website. Summer card free. So and here's the summer cards. Also shows again, it's valid from today until tomorrow. So even tomorrow you can use it for the full day. Because today you don't have really much time. So this is for you then. Top of the MySkugel, they have here this small connecting one. This one is only discounted at least. But if you will go down here from the base, the Gletscher Chat, you can go all the way. We don't have the breakfast included, but if you want, you can still order. We don't summer, and we only have the winter time because we don't. Okay guys, sebenarnya aku masa booking hotel ni, memang dia ada cakap free summer card. Tapi aku tak go through detail lah apa benda summer card free tu. So aku ingat macam summer card free tu attraction yang biasa-biasa, macam naik bus free, lepas tu pergi museum free, macam tu je. Tapi surprisingly masa booking dekat reception tadi, Mr. David, dia bagi summer card ni dan dia explain a few places yang free. Dan tempat-tempat ni memang menarik lah. Macam ZMC, cable car. So aku macam wow, boat tour pun free, which is mahal, berapa euro. Masuk museum ni semua free. So ada 18 attraction yang percuma sebab summer card ni. So summer card ni daripada bulan 5 sampai bulan 10. Yang ni discount prices. Macam tempat ni ada discount lah few. So dia bagi booklet ni. Dalam booklet ni adalah tempat dan location semua. So aku macam, apa hal rumah ni nak ambil semua detail banyak-banyak. Nak nama, pasport satu at least, dengan nama orang yang tinggal dekat dalam ni, dengan tarikh lahir. So aku macam, apa hal ni? Rupanya dia nak sediakan summer card tu lah, yang ada nama. Siap. So summer card ni boleh pakai for 24 hours. Dia cakap ni boleh pakai sampai esok 23 hari bulan. Huda Abdullah, this is your card. Okay, jangan hilang pula macam tadi naik boat tu. Kad ikat semua hilang. Tinggal dekat boat tu, dekat apa, hostel dah. Jadi okay, Adrina Afindi, this is yours. Terima kasih. Nurizan Ismail, akak, Thank you. simpan elok. Esok nak naik cable car. Pergi mana? Kaprun. Bukan. Pergi itulah. Kirsten Horn. Yelah. Cantik lah ni. So this is the cafe. Cantik macam estetik sangat. Very the estetik. Welcome drink. Kita orang boleh ambil seorang satu. Welcome drink. So minuman yang second kena bayar 2 euro lah. Semua pun 2 euro. Milk sih saya tahu milk. Milk lah ni, coklat. Berlanggote ni tak tahu. Ni saya nak ni. Saya nak yang tak tahu lah. Ready, mine. Boleh je balik bilik. How's the chocolate? Choco. Compare dengan coklat kat Hostad tadi. Sama. Ya? Wow. Alhamdulillah sedap. Rasa. Bismillah.
Tidak kan? Saya tak tipu kan ini. Kaiser Big. Walaupun mesin punya, tapi sedap. Saya kan jarang Sebab nak ni lah pilih kot. coklat daripada mesin espresso ni sebab dia akan rasa macam coklat tu debu kan. Brand tu sendiri yang dia pilih. Pek je nak apa? Pek je nak teh. Sendirilah. Nanti habis buat coklat awak. Ni air teh ni Kak Ija nak teh. Ni nak teh apa ni? Ada banyak teh. Herbal teh, rose hip teh, chamomile, fruit blend, peppermint, Earl Grey. Chamomile lah kan nak bagi rehat kan. Okay, cantik tempatnya. Lepas tu ada ni apa? Oh. Wow. Ada microwave kat sini. Cantik tempatnya. Bar dia. Reception. Tengok dekat booking.com. 9.3. Dia explain semua. Wow, ada Quran. Wow, ada piano siap. Sini ada jajan, air. Terbaik. Dah. Dinner kita. Dinner bersama Kari ayam. kari ayam, timun fresh, Nasi. Salad. nasi Nanti rekod. dengan salad. Telur ready to eat. Biasa